Isteri yang sedang marah ini, macam mana kita boleh urut dia, bagi dia cool down, bagi dia tak marah? Nak tahu ke? Master macam mana urut dengan isteri untuk tambah kasi dia marah? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Master akan urut dekat dahi sini. Sebab biasa dia marah, dia mesti buat ini macam kan? Oh, sorry, jangan marah. So, biasa Master buat, saya gunakan jari tengah-tengah ini, dekat hidung sini, saya tekan dan tarik sampai hujung. Tekan dan tarik sampai hujung. Tekan, tarik sampai hujung. Sudah beberapa kali. Lepas tu saya gunakan ibu jari. Tekan kuat sikit. Sampai ke hujung. Supaya dia tak marah lagi. Tekan. Sebab kalau kita marah, dahi sini dia sakit kepala tau. So kita kena urut banyak sikit dekat bahagian sini. Sudah urut, ikut arah jam. Atau terbalik arah jam pun boleh. Lepas tu, kita gunakan tapak tangan ini untuk urut di kiri kanan. Selepas urut, sekarang dia sudah dekat mimpi sudahlah. Dia sudah mau tidur dah. Kalau you tak pandai urut, jangan risau. Boleh bawa you ke isteri, datang ke SK Wellness Meru Ipoh ini. Kita tolong urutkan. Kita ada terapis perempuan untuk urut isteri.